Okay guys, so hari ni aku berada dekat Courtyard by Marriott dekat KL ni. Hotel nampak? Grand Ballroom. Kita orang berada dekat sini atas urusan untuk menghadiri rumah terbuka Aidilfitri bersama media yang diorganiskan ataupun yang dianjurkan oleh NJM Force bersama-sama dengan Arik. Apa ni? Baik raya. So bendanya patut register pukul 5 disebabkan hujan lebat betul ya hari ni. So lambat sikit lah. Jom kita pergi cari tempat duduk dulu. Nampak gaya macam aku sudah ditinggalkan. Hari ni selain daripada majlis makan-makan, akan berlangsung juga majlis launching the product of the M-Force. Tapi itulah tak tahu lagi lah produk apa. Sama-samalah kita menunggunya. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Suara tak ada pergi mana? Suara tak ada. Kau tinggal kat Thailand? Songkran. Selamat Raya. Selamat Raya. Ni kosong Woi Amin. Selamat Raya Oh tak nak salam Tak nak salam sombong. Alright, kita bakal memulakan majlis dengan menyanyi lagu Negaraku. Betapa patriotiknya kami semua. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Kau tengok Bob punya kawan bukan biasa-biasa tau, Aceh tau. Kami lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada 17 April sehingga 19 April yang lepas, M-Force telah menganjurkan lawatan media ke khilafah. Features of this brand new Arik 318 GT. Video please. Yeah, let's roll out.
Okay guys, so memandangkan kita punya perang skuter dalam Malaysia ni macam tak ada tanda-tanda lagi nak gencatan senjata kan. Mes sini aku memperkenalkan dekat korang salah satu tentera yang baru saja direkrut oleh Encik M-Force, iaitu Eric 318 GT. Encik Eric 318 GT ni bakal menjadi pesaing ataupun menjadi pencabar kepada maxi skuter yang ada dalam pasaran. Datang dalam 3 varian color yang berlainan, iaitu matte black, dark grey dan juga matte grey, dan ianya bakal dijual pada tanda harga RM22,888 tidak termasuk road tax dan juga insurans. Untuk Eric 318 GT ni, ianya didatangkan dengan enjin 4-stroke single cylinder, 4-valve single overhead cam yang bersesaran 330cc. Enjin ni dikatakan mampu menghasilkan sekitar 27.6 horsepower dan juga 30.8 Nm of torque. Dan kalau kita tengok pada braking system untuk 318 GT ni, dia didatangkan dengan double brake disc untuk brake depan yang dipadankan bersama-sama dengan 4-piston radial mounted caliper. Manakala untuk brake belakang pula juga dilengkapi dengan brake disc yang dipadankan bersama-sama dengan single piston brake caliper. Dan bersama-sama dengan braking system Encik Eric 318 GT ni, ianya juga dilengkapi dengan ABS dual channel bagi memastikan perasa safety itu tidak ketinggalan bila mana rider menunggang Encik Eric 318 GT ni. Dan kalau kita tengok pada dia punya sistem suspension, dia dilengkapi dengan telescopic fork yang berdiameter 103mm. Manakala untuk suspension belakang pula dia dilengkapi dengan dual shock absorber ataupun dual rear suspension yang macam ginilah. Ianya juga mempunyai fuel tank capacity sebesar 16 liter, menggunakan sistem keyless, bermaksud ianya menggunakan remote, tidak menggunakan kunci. Dilengkapi dengan dashcam, tapi untuk dashcam ni hanya untuk dashcam depan sahaja. Lepas tu kalau kita tengok pada display meter dia dilengkapi dengan TFT display meter dan juga TPMS. Dan kalau kita tengok sistem lampu limpah untuk Eric 318 GT ni, ianya dilengkapi dengan fully LED lights lah. Tak kisah untuk lampu depan, belakang, atas, bawah dan juga kiri kanan, semua LED. Lepas tu ianya juga dilengkapi dengan ram air intake system bagi memastikan angin yang memasuki celah-celah ram air tu dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dan untuk pengetahuan korang, Encik Eric 318 GT ni mempunyai berat sekitar 208 kg, dan dari segi ketinggian ataupun seat height dia tak berapa tinggi sangat, iaitu 790mm sahaja. Lepas tu kalau kita tengok dekat dia punya seat ni kan, seat dia sangat lebar. Aku rasa memang selesa teruk lah kalau duduk ni, sebab dia siap ada backrest dekat belakang tu. Dan bila bercakap pasal skuter ni, of course lah kita akan tengok ataupun kita akan judge berdasarkan dia punya kompartmen kan. Untuk main kompartmen dia ataupun bawah seat punya kompartmen ni, kalau korang tengok dekat sini agak besar ya. Aku tak pasti berapa liter, tapi kalau ikutkan dia muat 2 ketul helmet, tapi bukan full face lah 2 ketul helmet tu. Dan untuk kompartmen depan dia pula, dia ada satu kompartmen dekat bahagian tepi. Dekat kompartmen tepi ni, ianya dilengkapi sekali dengan dual USB port, di mana ada USB A dan juga USB Type C, so that korang boleh charge apa saja gadget yang korang nak charge sambil ride Encik Eric 318 GT ni. Dan antara satu benda yang special pasal Eric 318 GT ni, dia mempunyai kompartmen tengah-tengah. Jarang nak jumpa skuter yang ada kompartmen tengah macam ini. Dan selain daripada tu, Encik Eric 318 GT ni juga dilengkapi dengan automatic windshield. Dia kalau nak adjust windshield ni pakai button mat, tak payah susah-susah nak tarik, nak tolak pakai tangan. Dan selain daripada tu, Encik 318 GT ni juga dia menggunakan air-horn Untuk horn dia tu, orang kalau horn motor ni biasanya orang modi kan nak pasang air-horn ni, tak payah. Dia dah datang siap-siap dari kilang, tak payah nak susah-susah. Dan untuk Eric 318 GT yang siap package dengan Amoy ni, yang ni memang tak dijual dekat mana-mana dealer ya. Jangan korang cari pula.